Contohlah kita kan cerita tentang menghayati sepertiga umur yang akhir. Kita kalau dengar kematian ni, meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, betul, biasa. Jadi biasanya umumnya apa? Kat mana jenazahnya? Kat mana jenazahnya? Wahai jemaah Al-Firdaus yang Allah sayangi, yang Allah takdirkan kekuatan untuk gerakkan pagi ini solat subuh berjemaah, yang Allah berikan kekuatan untuk duduk sebentar, tahan, bukan main-main ni Allah tahan kita, bukan sembarang ni Allah tahan kita, dengar, Allah nak kita dengar ni. Apabila seseorang tu mendengar kematian, lafaz istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sebagaimana tadi kita bacalah. Yang pertama, antara soalan, kat mana jenazahnya? Bila meninggal? Awak bernama Polan bin Polan. Saya tak nak sebut nama awak, kan nama awak takut pula kan ni. Kasih nama abang, nama siapa? Kan. Tak payah Ustaz, jangan. Zulkifli sudahlah. Nama saya Zulkifli Baci. Orang panggil Ustaz Zulkifli, orang panggil Haji Zulkifli, orang panggil Syekh, orang panggil Zulkifli, orang panggil Ustaz gelaran. Apabila saya dah ditakdirkan Allah meninggalkan dunia ini, mu tak panggil Ustaz kat mana, Beb? Halo? Dia tak panggil mana Haji Zul. Dia tak panggil Ustaz Zul kat mana? Mana jenazah dia? Jenazah nanti pukul berapa? You dah ada gelaran. You dah ada gelaran. Nak macam mana pun orang dah panggil jenazah. Saya nasihatkan diri saya lah. Maka orang yang sedang duduk depan saya ini sebenarnya bakal takut pula sebut. Takut. Ini yang kata Allah. Yang kamu lari daripada, yang kamu takut daripada. Subhanallah. Sebenarnya perkhabaran dan juga tausiah sebegini memberikan self check diri kita.